ketibaan Dr. Samsuri bin Mokhtar. Bagi yang bangun, penguasa kita, Sultan Mizal Zainal Abidin berharap agar pihak berwajib memainkan peranan yang sewajarnya dalam memastikan kemudahan yang disediakan sentiasa diselenggara dengan baik. Dengan usaha yang berterusan, Sepayang akan terus kekal sebagai destinasi tumpuan pelancong dan penduduk tempatan, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi yang berdaya maju kepada para peniaga. Hubungan dengan itu, bagi memastikan sektor pelancongan negeri terus berkembang pesat, kita berharap agar kerajaan negeri dapat meneroka serta memperkayakan lagi produk pelancongan baharu yang berdaya saing, potensi menarik perhatian pelancong dari seluruh dunia. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta dimaklumkan rancangan Malaysia yang ke-12 ini menghampiri penghujungnya, menandakan satu lagi fasa penting dalam perjalanan pembangunan negara. Menjelang tahun 2026, rancangan Malaysia ke-13 akan membuka tirai dengan harapan dan perancangan baharu demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Panjang pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12, kita menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan bagi kelulusan sebanyak 408 projek pembangunan dengan peruntukan sebanyak Malaysia RM13.56 bilion. Pelaksanaan projek ini telah memberikan pelbagai manfaat kepada rakyat beta, termasuk mempertingkatkan kemudahan infrastruktur serta memperkukuh daya saing komuniti serta menyeluruh. Justru, kita menyarankan kerajaan negeri terus memperhebat usaha serta merangka perancangan yang lebih strategik bagi memastikan setiap projek di bawah rancangan Malaysia ke-13 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Bagi merealisasikan hasrat ini, kerajaan perlu memperkukuh hubungan dan mempererat jalinan kerjasama dengan pihak persekutuan bagi memastikan pelaksanaan dasar dan inisiatif pembangunan yang berkesan, terusnya menjamin kesejahteraan masyarakat serta memacu pertumbuhan ekonomi. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta menzahirkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, badan-badan beruniform serta para pegawai perkhidmatan awam yang telah melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi. Sungguhnya, kerjasama erat antara semua pihak inilah yang menjadi tunjang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri Terengganu yang tercinta. Semoga sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keredoannya. Mudah-mudahan setiap jerih payah keikhlasan dicurahkan demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat berkati serta dipermudahkan segala urusan. Kita berdoa agar perpaduan yang utuh, semangat bersamaan, keazaman yang tinggi dalam membangun negeri tercinta ini terus diperkukuh, terusnya membawa kemakmuran yang berpanjangan untuk generasi kini dan akan datang. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya merasmikan pembukaan penggal ketiga Dewan Undangan Negeri ke-15. Selamat bersidang dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.